Alright, hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ni bersamaan dengan 27 hari bulan 2 tahun 2025. So, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Apa khabar guys? So, seingat sajalah genap sebulan lah. Sebulan 5 hari lah saya fikir sebulan 5 hari dalam lingkungan macam tu lah. Setelah saya membuat video yang terakhir pada bulan lalu, iaitu bersamaan dengan 22 Januari tahun 2025. Okay guys, kali ini adalah jurnal berkenaan pokok tebu yang saya observe. Walaupun tak sempat setiap hari kita nak record perkembangan dia, tapi inilah hasil dia selepas sebulan. Berbanding bulan lalu lah. Pertumbuhan dia selepas sebulan pertumbuhan pokok tebu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tengok video yang lalu, pokok tebu ni dia tumbuh ataupun dia tumbuh daripada batang ni, dia menyerong ke sana, ke kiri. Dan sekarang ni dia dah tumbuh menegak. Dia tumbuh menegak ni. Jadi kita ukur sikit dia ketinggian dia. Kita selak sikit dia punya ni. Kita tak nak kacau sangat lah. Tapi dalam bahagian batang tu masih lagi kuning kuning, ada semut. So kita dapat tengok tunas yang tumbuh menegak. So batang ni still ada. Batang ni saya fikir kulit ni saya fikir dia nak melindungi tunas yang baru ni kan. Melindungi tunas yang baru. Tadi saya nak ukur tinggi dia berapa ni daripada sini. Kita pakai jengkal lah. 1 2 lebih kurang lah. 3 lah. 3 jengkal lah untuk pokok tebu ni. So selama sebulan dia dah tumbuh tinggi ni, dalam 3 jengkal. So tebu ni dia of course lah, dia membesar, dia memerlukan cahaya matahari, tanah dan air lah. Dalam tebu ni ada air. Ni salah satu pokok yang orang kata sedap lah dia punya air kan. Terdapat air di dalam dia, air tebu. So sebab tu saya berminat lah dengan pokok tebu ni. So daripada pengamatan saya, alhamdulillah pokok tebu ni tak perlu pun penjagaan yang manja lah. Buat masa ni tak ada baja. Saya tak letak baja. Just mungkin sebab kawasan ni pun kawasan dah berpagar, dan tak ada binatang lah yang makan. Kalau perasan pun belalang pun tak makan daun pokok tebu ni. Tengok daun-daun pokok yang lain pun selamat je kan. Pokok tebu ni, daun pokok yang jiran yang ditanam di sebelah pokok ni lah. Kalau pokok lain dah biasanya diserang jugalah oleh belalang. Sekejap kita bising sekejap. Ada flight. Jadi melihat kepada perkembangan pokok tebu ni, saya nampak pada awal pertumbuhan dia orang kata lembut lah kan. Kat sini masih lembut kan.
So kita bayangkan dengan sebatang tebu ni, dia boleh bercambah menjadi beberapa batang pada satu hari nanti. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab melalui eksperimen saya atau persoalan saya kepada ayah saya yang menanam pokok tebu sebelum ni, ayah saya bagi tahu yang bahawa dia tanam dalam satu batang je, satu batang tebu. So masa tumbuh berceracak tu, saya tak nampak. So kita bayangkan pokok tebu yang sebatang tu telah menumbuhkan berapa batang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum ni saya dah potong. So sekarang ni tumbuh lagi anak tebu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tumbuh lagi pucuk-pucuk yang baru ni. So ini bermaksud penjagaan berpagar ni, orang kata penjagaan berpagar ni membantulah perkembangan pokok tebu. Okey. Tapi kita tengok nanti hasil dia macam mana dengan pokok tebu yang saya tanam sendiri. Adakah dia berpotensi untuk jadi sedemikian? Tak apa, kita tengok. So apa lagi guys yang menarik tentang pokok tebu ni kan? So pokok tebu ni lah pokok yang mana batangnya keras. Batangnya keras tetapi ada air yang sedap di dalam dia. Kan? So tak banyak binatang yang dapat merasai nikmat tebu ni sebabkan batang dia yang keras lah. So untuk manusia, kalau kita nak dapatkan air yang sedap ni, kita perlu apa? Kita perlu mesin. First thing first, kita mestilah kena tanam dan bersabarlah beberapa bulan. And then kita nak minum pun kita kena mesin dia. Sebab saya dah pernah rasa lah potong tebu ni, orang kata memang agak penat lah nak makan sikit-sikit kan. Kata ibarat sejengkal tu dah puas lah nak makan untuk rasai air dia. Kalau kita nak apa, kita nak isap-isap kan. Okey, so tangan saya pun dah kena miang buluh ni, miang apa, tebu ni. Kita tengok pada bulan yang akan datang lah perkembangan dia. Ada semut kan kat atas ni. Alright guys, itu saja. Terima kasih. Kalau tak ada apa-apa yang drastik, kita jumpa pada bulan depan untuk jurnal pokok tebu. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.